Kiraan detik ke arah kemusnahan total telah pun bermula secara rasmi. Amerika Syarikat baru sahaja memberikan rejim Iran satu ultimatum yang dahsyat selama 48 jam. Buka semula Selat Hormuz atau AS akan musnahkan grid kuasa Iran sepenuhnya. Seolah-olah belum cukup teruk, kini Arab Saudi dan UAE juga bersiap untuk turut berperang. Perang sedang meningkat ke tahap yang tidak dijangka oleh Iran. Negara-negara Teluk semakin muak dengan serangan Iran. Malah, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan UAE telah mengusir kaki tangan kedutaan Iran dan mereka juga sedang mengusir atasa tentera Iran. Arab Saudi menyatakan Iran telah melanggar perjanjian damai 2023 yang diusahakan China, menyebabkan hubungan mereka mungkin terjejas. Selepas pengumuman ini, kaki tangan Iran diberi 24 jam untuk mengemas dan keluar dari negara itu. Masa keputusan ini sangat penting. Baru semalam, kita ada mesyuarat Menteri Luar Arab dan Muslim yang sebenarnya bertemu di Arab Saudi, di ibu kota Riyadh untuk membincangkan langkah balas terhadap serangan Iran. Agak-agak apa yang berlaku? Dalam mesyuarat ini, Menteri Luar Turki berhubung melalui panggilan dengan Menteri Luar Iran sepanjang perbincangan bagi memastikan Iran hadir dalam mesyuarat. Agak-agak apa Iran buat masa mesyuarat ni? Mereka lancarkan peluru berpandu balistik ke bandar tempat para menteri luar negeri berkumpul. Jelas ini bertujuan memberi mesej. Namun rancangan Iran tidak menjadi. Malah Turki juga mula bosan dengan gelagat Iran. Itulah sebabnya Menteri Luar Turki baru sahaja mengumumkan semalam bahawa negara-negara Teluk telah mengeluarkan amaran terakhir mereka kepada Iran. Jika serangan berterusan, mereka akan terpaksa membalas. Sekarang, sebab amaran ini agak jelas dan saya pasti ramai antara anda sudah dapat menekannya. Negara-negara Teluk ini tertanya-tanya, kenapa Iran menyasarkan mereka? Mereka tiada kaitan langsung dengan perang ini. Sehingga baru-baru ini, mereka tidak benarkan Amerika Syarikat guna ruang udara atau pangkalan di Teluk untuk serang Iran. Tetapi, walaupun dengan semua ini, negara-negara ini tetap diserang dan serangan yang mereka terima sangat hebat. Mari kita lihat angka-angkanya. Iran telah menyerang negara Teluk 400 kali lebih kerap berbanding Israel. Dan Israel ialah sebuah negara yang sebenarnya sedang berperang dengan Iran. Walaupun begitu, masuk akal jika Iran menyasarkan pangkalan Ariki Assekat di negara Teluk ini. Tetapi mereka pun tidak melakukan begitu. Kerana selain daripada hari pertama perang ini, pangkalan-pangkalan tersebut sangat dilindungi. Itu sebab kita kurang dapat berita dan video tentang pangkalan diserang. Menurut Emiriyah Arab Bersatu, 80% peluru berpandu dan drone Iran yang mensasarkan UAE sebenarnya mengenai sasaran awam seperti lapangan terbang, pelabuhan, pusat beli belah dan loji penapisan. Bukan pangkalan AS, tapi sasaran awam. Minggu lepas, Israel menyerang medan gas Iran dan Iran membalas menyerang medan gas Qatar. Qatar tiada kaitan langsung dengan serangan itu dan mereka kerugian $20 bilion. Semua ini tidak masuk akal, terutama bagi negara-negara Teluk. Kini semuanya jelas apabila anda sedar matlamat Iran hanyalah mahu seluruh rantau hancur. Dan jika mereka mempunyai keupayaan, mereka akan cuba memastikan seluruh dunia hancur. Inilah sebabnya negara-negara Teluk sedang bersiap sedia untuk membalas. Ini penting kerana jika Arab Saudi membalas, perang ini akan berkembang drastik. Tahun lepas, Arab Saudi dan Pakistan tanda tangan Pakatan Pertahanan seperti NATO. Maksudnya, jika satu negara diserang dan memutuskan untuk membalas, maka negara satu lagi mesti datang membantu. Agak-agak apa maksudnya itu? Dengar sini. Arab Saudi akan memutuskan untuk masuk dengan sepenuh kekuatan berkaitan dengan perang ini. Iran akan paling rugi kerana Sorabia akan aktifkan perjanjian pertahanan dua hala dengan Pakistan dan gerakkan dunia Arab serta Islam. Kita sedang bercakap tentang lebih 50 negara Islam yang mempunyai satu matlamat iaitu untuk mengajar Iran. Jadi perkara terakhir yang kita mahukan sebenarnya adalah untuk memasuki perang ini. Kita inginkan penyelesaian politik dengan apa cara? Sudah tentu hasil terbaik adalah jika Iran melepaskan 3 permintaan utama atau 3 isu utama, iaitu milisya, cita-cita nuklear dan juga peluru berpandu balistik.
Adakah akan ada jalan di mana pihak Amerika dan Iran dapat mencari cara untuk menyelamatkan maruah Iran dan pada masa yang sama memenuhi ketiga-tiga tuntutan ini tanpa mengisytiharkan penyerahan sepenuhnya? Itu akan menjadi yang terbaik. Sekarang mari kita bincangkan apa yang berlaku di Israel semalam kerana ia sememangnya penting. 2 insiden korban besar berlaku kerana peluru berpandu Iran tidak dipintas pertahanan udara Israel. Sebelum kita teruskan, saya ingatkan anda tekan butang suka dan langgan kerana bila bincang peluru berpandu mengenai sasaran, YouTube sering sekat video sebab dianggap tidak mesra pengiklan. Sokongan anda sangat membantu kami. Mari kita teruskan. Serangan tepat dengan kepala peledak berat dilaporkan semalam di kawasan berpenduduk Israel kerana pertahanan udara gagal. Kami ada beberapa klip. Sila lihat. Macam mana? Bahagian pertama. Wow. That is crazy. Wow. 2 bandar di selatan Israel, Arad dan Dimona, telah diserang. Laporan semasa menunjukkan lebih 100 orang cedera. 88 di Arad, 39 di Dimona. Jelas, ini serangan besar dan apa yang menjadikannya lebih penting ialah ini adalah kali pertama sejak perang bermula Iran telah menyebabkan kerosakan serius kepada Israel. Iran segera mengaku bertanggungjawab selepas peluru berpandu kena sasaran. Dan media rasmi Iran juga berkata bahawa salah satu serangan itu sebenarnya adalah tindakan balas dendam terhadap serangan yang berlaku ke atas sebuah fasiliti nuklear Iran di Natanz. Media rasmi melaporkan mereka berjaya mengenai fasiliti nuklear Israel di Negev berhampiran di Dimona. Nampaknya kenyataan itu benar kerana peluru berpandu mendarat agak dekat dengan fasiliti nuklear. Tetapi ia masih agak jauh 10 batu dari situ. Tetapi nampaknya mereka memang menyasarkan fasiliti itu, cuma tersasar sama ada sedikit atau jauh. Saya tidak pasti jika 10 batu dianggap dekat atau jauh bila bercakap tentang peluru berpandu dari negara lain. Namun, kita telah mendapat pengesahan daripada PBB bahawa Iran tidak menyerang fasiliti itu. IAEA, Organisasi Tenaga Nuklear PBB, mengesahkan bahawa mereka maklum tentang insiden itu, tetapi tiada petunjuk kerosakan pada pusat nuklear tersebut. Sekarang, walaupun dengan semua ini, serangan ini sememangnya menjadi punca kebimbangan kerana ia memberitahu kita 2 perkara. Sama ada pertahanan udara gagal atau Iran ada teknologi baru yang mampu menembusi pertahanan Israel. Sekarang, berdasarkan video yang tersedia untuk umum dan sekali lagi, video hanyalah rakaman orang ramai, jadi ia memang tidak menyeluruh. Tetapi hanya berdasarkan video yang kita lihat daripada rakaman rakyat Israel, nampaknya 2 pemintas telah ditembak untuk menghentikan kedua-dua peluru berpandu ini. Tetapi seperti yang kita boleh lihat daripada kesan hentaman itu, jelas sekali ia tersasar. Sekarang, pihak berkuasa Israel ada mengatakan bahawa mereka akan menyiasat perkara ini. Tetapi kita akan lihat sama ada mereka akan mendedahkannya kepada umum kerana ini adalah waktu perang dan biasanya negara-negara tidak begitu terbuka, terutamanya semasa perang. Dan itu bukan hanya Israel. Sebenarnya, setiap negara pun sama. Di Iran, kita tidak melihat banyak liputan. Dan di UAE, Qatar, Arab Saudi juga sama. Oleh kerana kawasan ini berpenduduk, banyak klip telah dikongsi di media sosial. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, klip daripada Arad. Sila lihat. Seterusnya, kita ada satu klip dari sebuah bangunan yang berhampiran dengan kawasan impak dan anda boleh rasakan impaknya dalam video tersebut. Sila lihat. Kita juga ada sudut serangan berbeza di Dimona. Sila lihat. Dan akhirnya, ini adalah kesan selepas serangan yang berlaku di Iraq. Seperti yang anda boleh lihat, ini mungkin antara serangan paling teruk setakat ini dalam perang semasa. Dan selain itu, melihat video ini, nampaknya keadaan boleh jadi lebih teruk. Lihat saja semua bangunan kediaman yang ada di sekeliling. Nasib baik, nampaknya peluru berpandu itu jatuh di kawasan yang tiada bangunan.
Masih ada mangsa. Tetapi nasib baik tidak mengenai bangunan kediaman. Sekarang, mari kita fokus semula kepada diplomasi selepas Presiden Trump mengeluarkan ultimatum mengejutkan. Jika Iran tidak membuka sepenuhnya Selat Hormuz tanpa ancaman dalam masa 48 jam dari saat ini, Amerika Syarikat akan menyerang dan memusnahkan pelbagai loji kuasa mereka, bermula dengan yang terbesar dahulu. Ini satu ultimatum besar kerana sebelum ini, Presiden Trump secara terbuka berkata AS sengaja elak seram loji kuasa kerana tidak mahu sasar infrastruktur tenaga untuk orang awam. Namun strategi itu mungkin berubah. Tetapi ini sebabnya kenyataan ini juga mengelirukan. Sehari sebelum itu, Presiden Trump menulis di Twitter bahawa Selat Hormuz tiada kaitan dengan Amerika kerana negara itu tidak banyak mendapat minyak dari situ. Ini kenyataannya. Beliau senaraikan 5 objektif yang dicapai AS. Tetapi perhatikan bahagian bawah ketika beliau sebut Selat Hormuz. Negara lain yang menggunakan Selat Hormuz perlu kawal dan pantau selat ini. Amerika Syarikat tidak menggunakannya. Jika diminta, AS akan membantu negara-negara ini dalam usaha mereka di Hormuz. Tetapi, ini tidak perlu selepas ancaman Iran dihapuskan. Yang penting, operasi ketenteraan ini akan menjadi mudah untuk negara lain. Kini, sudah tentu, agak mengelirukan, sekurang-kurangnya pada luarannya. Satu hari kita kata tidak peduli tentang selat itu. Keesokan harinya, kita memberi kata dua kepada IRGC. Tetapi jika kita fikirkan sedikit, ia agak masuk akal kerana saya rasa kenyataan pertama itu sebenarnya tidak begitu. Tentang mengatakan bahawa kita tidak peduli tentang selat itu. Ia lebih kepada cuba mendapatkan negara-negara Eropah atau negara lain terlibat dalam melindungi selat itu. Setakat ini, kita telah melihat perubahan bahasa diplomatik Eropah. Mereka mengecam serangan Iran dan mereka memberi tekanan kepada Iran sekurang-kurangnya secara diplomatik. Tetapi belum ada tindakan ketenteraan setakat ini. Namun, kini kita ada kiraan detik. Ultimatum. 48 jam sedang berjalan dan setiap minit mendekatkan kita ke penghujungnya. Cuba teka. Iran sudah memberi maklum balas terhadap ultimatum itu. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Iran berkata bahawa jika AS menyerang infrastruktur bahan api atau tenaga di Iran, mereka akan membalas dengan menyerang infrastruktur tenaga, teknologi maklumat dan penyahgaraman milik sekutu di seluruh teluk. Ancaman terhadap loji penyahgaraman kini serius. Negara-negara teluk mendapat 50 hingga 90% air minuman dari loji ini. Jika loji diserang dalam perang ini, bandar utama seperti Dubai atau Riyadh mustahil untuk bertahan. Orang fikir minyak itu penting, dan memang betul. Tetapi air berada pada tahap yang jauh lebih penting. Tanpa air minuman, bandar-bandar akan benar-benar mati. Jadi, walaupun ada ultimatum, saya ragu-ragu untuk mengatakan bahawa AS benar-benar akan melaksanakannya. Mungkin ini lebih kepada hela diplomatik dari pandangan kita. Kita boleh ambil alih Pulau Kap, capai matlamat sama seperti serang infrastruktur minyak mereka tanpa kerosakan jangka panjang. Ada satu lagi bahagian penting dalam semua ini. Jika rejim itu runtuh, tetapi semua infrastruktur awam musnah semasa perang, rejim baru akan lebih sukar pulih berbanding jika infrastruktur tidak dimusnahkan. Ini pasti sedang difikirkan perancang tentera AS. Buat masa ini, kita tunggu dan lihat. Jangan lupa tekan butang langgan. Saya akan terus maklumkan perkembangan terkini.